Hello, Assalamualaikum. My name is Faizal to my channel. Alright guys, dalam video ini Faizal akan buat konten lain sikit lah. Macam korang tahu dekat thumbnail dan juga title, hari ni Faizal nak makan 2 kondok yang Faizal beli dekat Family Mart. Dekat Family Mart lah. Okay, macam ni. Untuk pengetahuan korang lah, Faizal masa tu Mama ajak Faizal, Kisha, Aisyah pergi makan dekat Tesco. Tapi tak jadi sebab dia punya beratur panjang gila tau. Lepas tu Mama ajak kita lagi sekali pergi ke office Mama. Lepas tu last sekali masa Faizal tiba-tiba tidur tu, dah kita orang sesat masuk ke KL. Lama benda ni Mama. Tapi okey jugalah sebab dapat pergi makan sedap-sedap. Dan paling best sekali Faizal dapat beli 2 kondok tau. Tengok Faizal dapat makan 2 kondok. So Faizal tak sabar gila. Yang kau dah cakap pasal hairstyle Faizal ni, mungkin Faizal malas nak sikat rambut, tapi ni boleh jadi macam hairstyle baru lah. Kau jangan gelak. So Faizal nak makan kondok. Tapi nak buat macam crunchy tu tak jadi tau. Sebab mic Faizal tu dah patah. Cuk ni Faizal tunjuk jap. Okay, macam korang tahulah, ini mic yang Papa Faizal beli tau. Ni wireless. Tapi bila korang tengok dia punya mic dia tu patah. Tengok, dia okey lagi tau, dia punya mikrofon. Tapi dia punya ibu dia, okay, ni dia punya mic tau. Okay, yang ni dia punya ibu. So yang iPhone punya nak plug dekat dia punya ibu dah patah tau. Sebab time tu masa vlog number 8 nak cucuk vaksin first dose tu, Faizal masa tu depressed gila tau. Faizal bagi tahu kat Mama, abang ada bawa IC 100%. Waktu dia kata mana tunjuk. So Faizal tunjuk kasar sampai menyebabkan dia punya charger iPhone yang boleh plug dekat dia punya ibu dia patah. Tapi tak apa juga sebab ada lagi 2 plug yang boleh plug lah dekat dia punya ibu. Cuma sayang sekali yang 2 ni hanya boleh guna untuk handphone yang bukan iPhone lah. Macam Huawei, Oppo, Vivo, Samsung, macam tu lah. Rasa sedih gila bai. Yang ni wireless punya Faizal ada buat testing juga. Tapi tak tahulah dia ni Faizal tak pasang, tak kuatkan ke tak. Tapi bila Faizal pakai tu, tak tahulah nak pakai macam mana tu. Tak macam ni. Bila Faizal pasang dia punya mic, dia tak ada suara tau. Walaupun Faizal dah cabut dah dia punya mic, tapi still tak dengar. Cuba korang tengok ni. Tengok, tak dengar apa-apa. Walaupun Faizal dah pasang dah dia punya full volume, tapi still tak boleh dengar. Wish, Faizal menyesal gila tau. Sebab kesian tau dekat Papa Faizal. Dia penat simpan duit semata nak beli mikrofon, lepas tu end up rosak. Sedih, mesti sedih. Mesti dia sedih 100%. Percaya lah. So tak apa, kita lupakan pasal dia punya part tu. So sekarang Faizal makan kondok. Untuk pengetahuan korang lah, Faizal order kondok yang double dan triple cheesy lah. So never mind. Cuba kau tengok ni dia punya kondok. Yeah boy. So Faizal macam nak makan. Faizal macam nak kipas. Sekejap, Faizal nak tutup kipas. Sebab kalau nanti dengar kipas tu, nanti tak dengar dia punya crunchy. So Faizal nak makan. Tapi first kali pasti doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita siapkan air. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat gaya Aki Zulkifli. So
Ui, keras gila. Apa? Keras gila. Sampai dia belah dua. Apa benda ni? Rasanya dah lama. Dah lama. Dia dah lama ni beku. Entah. Kondok ni Faizal suruh dia bagi pedas sikit. Sebab time tu Faizal ada order yang pedas. Tapi Faizal tak tahan pedas tu sampai menyebabkan mulut Faizal rasa macam macam makan cili. Okay. Mana mana tadi ikan cheese? Ada pun. Keras gila ni. Ish. Ya. Betul keras baik. Tengok macam cheese ada tau dekat sini. Nampak? Okay. Agak lembut lah. First kali keras tau. Sekarang ni lembut. Ni baru kondok dekat ni Family Mart. Kalau kondok yang Akilicious tu Faizal nak cuba tau. Tapi kalau Faizal dapat pergi makan kondok Akilicious, kalau lagi best juga. Tapi yang paling best dapat jumpa Akil Zulkifli sendiri. Sausage. Nampak? Jatuh. Sekejap. Ada sausage. Yeah. Adjust camera jap. Memang sedap. Cuma tu lah, rasa dia punya first kali tu dia keras. Tapi tak apa, biar je. Ni macam video mukbang, tapi sebenarnya Faizal tak ada plan nak buat mukbang. So yeah, sorry for mukbang fans. Habis. Habis dia punya fondok, tapi dia punya cheese dengan sos lagi tau. So Faizal nak simpan jap. So habis dah satu kondok, tapi ada lagi. Tapi dah tahu nak makan sekarang ke ataupun nak simpan untuk esok. So yeah, I think I'm gonna give this one 7 out of 10 because
first kali nak makan tu dia keras lah, nak kata macam tu. So nak pause kejap. Okay, kondok Faizal dah habis makan, tapi ada satu lagi. So Faizal rasa macam perut Faizal masih belum kedai lagi. So never mind. Dan tu lah, ada satu lagi kondok dan yang Faizal nak makan. Tapi first kali Faizal nak buat thumbnail dulu lah. Sebab masa nak makan first tak ada buat thumbnail, sebab saja je. Never mind. So nak buat thumbnail. Sekejap, 1, 2, 3. Okay. Habis. Okay lah. So I'm gonna eat this second corn dog. Nak rasa dia lagi sedap tak? Dia punya corn dog, dia lebar tau. Berapa cm ni? Sekejap. Sekejap. Nak ukur berapa cm ni. Boleh katakan, boleh katakan 6 cm lah. Ketikesan, bukan tag. Dia punya ukuran dia 6 cm tau. That's thick boy. So bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kali ni tak keras pula. First kali keras asal. Okay. Kali ni dia bagi sausage tau. First kali bagi cheese. Sedap. Nice. Dia punya kondor agak okey. Tapi saya bagi saya petai ni bukan sakat yang first kondok tu dia keras gila tau. Tapi yang sedihnya dia tak ada bagi tarikan cheese. Agak sedih. Masa saya tengok ada orang buat mukbang pasal kondok, dia ada tarikan cheese. Tapi ni tak ada. Hampir. Rasa macam berat sangat nak angkat kondok. Besar gila punya sausage ni. Pedas lah sikit.
Das. So spicy. Okay. Habis dah dia punya kondok. So yeah, dia punya kondok okey. Tapi sekali tarikan cheese. Tapi tak apa. So habis dah konten Faizal makan kondok. Kenyang dah Faizal. Dia dah rasa gemuk dah. Pedas. Weh, serius pedas bai. Lagi pedas daripada taruh dengan cili padi. So yeah, I think that's it for today for this content. Walaupun ini video pertama Faizal buat Alhamdulillah. Walaupun ini adalah video pertama Faizal buat konten mukbang, tapi kepada mukbang yang orang yang suka mukbang tu, Faizal tak buat konten mukbang lah. Yang konten Faizal buat drawing, video reaction, gaming, vlog, macam-macam lah. Bukan mukbang tau. So sorry. And yes, I think that's all for today. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and turn on notifications. Itu saja untuk hari ini. I'll see you guys in the next video. Goodbye, Assalamualaikum. Pedas gila.